Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke sesi Ratna Kata Intan, platform perkongsian ilmu untuk penjawat awam dan membincangkan isu ekonomi dan dasar semasa. Sejarah telah menunjukkan bahawa setiap krisis besar, daripada krisis minyak 1970-an, krisis kewangan Asia 1997 hinggalah ke pandemik COVID-19, bukan sahaja memberi kesan sementara tetapi maksa negara menilai semula modal ekonomi mereka. Hari ini, dunia sekali lagi berdepan kejutan baru melalui konflik di Asia Barat, khususnya perang antara Amerika Syarikat dan Iran. Topik kita pada hari ini, perang Amerika Syarikat Iran, ancaman atau peluang kepada ekonomi Malaysia. Konflik ini bukan saja sekadar isu geopolitik tetapi memberi kesan langsung pada ekonomi global melalui kenaikan harga minyak, gangguan rantaian bekalan dan tekanan inflasi. Malah, ketegangan di lautan laluan strategik seperti Selat Hormuz yang mengendalikan hampir 20% bekalan minyak dunia meningkatkan risiko gangguan tenaga global. Jadi bersama hari ini, kita ada Yang Berusaha Dr. Afzal Nizam, Ketua Ekonomi, Chief Economist Bank Muamalat. Selamat datang Dr. Afzal Nizam. Terima kasih Dr. Wan. Terima kasih jemput saya pada podcast pada hari ini. Mari kita dekatkan isu kita ni kepada realiti Malaysia. Betul. Adakah rakyat biasa atau pejabat awam, peniaga kecil benar-benar akan merasai kesan konflik ni? Baik, sememangnya podcast ni sangat kenalah dengan temanya itu. Adakah dia merupakan satu peluang ataupun ancaman? Bagi saya dua-dualah. So dalam konteks soalan yang Dr. Wan lontarkan tadi tu, apa kesannya? Okey, itu kira ancaman lah. Ancaman apa? Ancaman maksudnya kenaikan kos barangan dan sebagainya. Namun dalam kes di Malaysia ni mungkin agak unik sikit, kita ada dasar seperti dasar berkenaan dengan subsidi yang bersasar lah. Yang mana yang kita sedia maklum, kalau Budi 95 tu, penggunaan MyKad tu saya kira dilihat agak instrumental lah, penting dalam menjayakan agenda kerajaan untuk merasionalkan subsidi. Itu saya kira satu kejayaan. Namun kita bimbanglah kerana subsidi ni dia ada kos kan. Kalau sebelum berlakunya peperangan di Iran, dikatakan kos tersebut sekitar 700 juta ringgit sebulan. Namun sekarang ni telah mencecah 5 bilion ringgit sebulan. Justru terdapatlah usaha-usaha kerajaan untuk menilai semula strategi. Kerana kita bimbang satu perkara, kerajaan mahu mengekalkan kos sara hidup rakyat dari segi kos bahan api, tapi pada masa yang sama pula kelestarian kedudukan kewangan kerajaan juga perlu ataupun aspek penting juga yang perlu diberikan perhatian. Jadi suatu keseimbangan yang mahu dicapai dan bukan mudah itu kira saya dianggap semacam ancaman lah. Peluang, kalau peluang tu tak lain tak bukan, memang saya rasa macam mana kerajaan merancang untuk menggunakan ruang yang ada ni untuk melaksanakan agenda reformasi ekonomi. Dan telah banyak perkara yang dilontarkan berkenaan dengan isu-isu berkait rapat tentang percukaian, subsidi yang lebih bersasar pada masa akan datang. Jadi itu mungkin itu peluang lah. Tapi buat masa ni itu ancaman dia. Ancaman dia yang pertama harga barang. Kedua, yang tak kurang penting juga, kecukupan bekalan bahan api itu sendiri. Jadi situ mungkin konteks kenapa bekerja dari rumah ataupun BDI itu diperkenalkan, dimulakan dengan di sektor awam. Tujuannya itulah nak mahu mengawal dan memastikan stok bahan api itu tidak habis dalam masa yang singkat ni. Jadi saya kira dua ancaman ni yang saya kira menjadi persoalan dasar lah yang perlu diselesaikan dalam masa terdekat ini. Terima kasih Doktor. Mungkin Doktor boleh terangkan dari segi SME ataupun PMKS. Bagaimana PMKS ni akan terkesan daripada konflik Amerika Syarikat dan Iran ni? Baik. Kalau kita lihat data yang terkini, Producer Price Index ataupun indeks pengeluar, indeks harga pengeluar di peringkat pengeluar lah. Kalau di pengguna dipanggil indeks harga pengguna kan. Bulan Mac yang lalu, kalau kita tengok peralihan ataupun bulan ke bulan, month on month, melonjak ke paras 4.1%. Itu satu lonjakan yang sangat tinggi. Kerana data siri yang baru, PPI yang terbaru ni bermula pada tahun 2015 sehingga kini
4.1% itu merupakan yang keadaan tertinggi. Dan kalau kita lihat pecahan dalam PPI tersebut, dia banyak disumbangkan oleh minyak bahan api lah. Harga bahan api, iaitu meningkat sebanyak lebih 30%. Jadi kita tahu kalau bercakap tentang sektor perniagaan ni, tak kiralah besar atau kecil, termasuklah SME ataupun PMKS, diesel merupakan satu bahan api yang penting. Dan kita tahu harga bahan api diesel yang tidak disubsidi itu meningkat tinggi, dan subsidi bagi bahan api subsidi diesel ni juga tidak menyeluruh lah, hanya sektor-sektor tertentu saja, terutama sektor logistik yang akan mendapatkannya lah. Jadi kebimbangannya adalah apabila PPI ini meningkat sebanyak 4.1% pada bulan Mac yang lalu, kebimbangannya apa akan jadi pada tingkat harga barang di peringkat pengguna dalam tempoh bulan-bulan yang akan datang lah. Kerana sudah pasti di peringkat peniaga, kerana peniaga ni tidak mahu tidak memang dia nak untung lah. Ya. Jadi bila berlaku peningkatan kos operasi termasuk bahan api ini, jadi akan ada pada masanya nanti dia akan meningkatkan harga barang dia. Dan mengikut kajian kami pun kebiasaannya pindahan daripada PPI kepada CPI ni ataupun indeks harga pengguna dia lebih kurang antara 2 hingga 4 bulan. So maksudnya kita mungkin bakal berhadapan satu keadaan yang mana tingkat harga akan meningkat. Maksudnya kadar inflasi tu mungkin akan meningkat lah. Itu yang menjadi kebimbangan. Tapi dari segi PMKS, kebimbangannya adalah dari segi keuntungan. Dan di situ kenapa saya lihat langkah yang diambil oleh kerajaan adalah memastikan akses kepada kredit di kalangan PMKS tu terjamin. Dan baru-baru ni Yang Menteri ada mengumumkan beberapa langkah yang berkenaan dengan akses kepada kredit ataupun akses kepada pembiayaan SGPP sebanyak 5 bilion, kemudian fasiliti kemudahan pembiayaan daripada Bank Negara berjumlah 5 bilion. Jadi jumlah 10 bilion. Kerana apa signifikan akses pembiayaan ni? Kerana pembiayaan ni lah akan membantu PMKS ni dalam mentadbir dia punya kewangan, terutamanya dari segi modal pusingan. Macam mana nak manage dia punya stok, macam mana nak manage dia punya aliran tunai. So dengan adanya akses kredit untuk PMKS ni, sedikit sebanyak dapatlah memberi kelegaan lah kepada mereka untuk mengharungi cabaran yang ada sekarang ni. Okey, terima kasih Doktor. Tadi Doktor ada sebut tentang bahawa kerajaan terpaksa melakukan subsidi yang besar, beri tekanan pada kedudukan fiskal. Tapi yang kita tahu bahawa Malaysia adalah juga pengeluar minyak. Jadi ni akan menaikkan hasil kelangkaan minyak. Jadi apa pendapat Doktor, macam mana keadaan ini? Baik. Penyataan yang mengatakan bahawa Malaysia merupakan negara pengeluar, sebenarnya terma yang tepat adalah pengeluar tenaga, energi yang masih berada dalam keadaan surplus. Betul. Tapi kalau kita lihat pecahan-pecahan dia, kita surplus dalam LNG, liquefied natural gas, kemudian minyak yang ditapis, tetapi minyak mentah kita defisit. Dah lebih kurang tak salah saya dah 5 tahun dah kita defisit dalam petroleum. Tapi secara kita combinekan angka ketiga itu, kita masih dalam keadaan net surplus lah dalam energy sector. Dan di sini kita perlu melihat pola penggunaan bahan api. Angka ni selalu dikongsikan oleh pihak kerajaan, pihak Petronas. Kalau mana yang rajin nak tengok Petronas punya IG boleh tengok. Nah, kita penggunaan lebih kurang 750,000 tong sehari. Tetapi yang kita produce ataupun yang kita hasilkan 350,000 tong sehari. Setengah saja yang kita boleh hasilkan untuk penggunaan domestik. Jadi yang lebih baki setengah tu, jawabnya kena import lah. Di situ yang menjadikan permasalahan apabila berlaku perang di Iran. Kerana yang 350,000 yang perlu diimport tu, 38% datang daripada Selat Hormuz. Berkalan untuk Malaysia. Jadi bila perang tu berlaku, dan bila perang tu berlaku bukan setakat digunakan senjata api, dia mensenjatakan ekonomi. Jadi laluan Selat Hormuz yang mewakili seperti yang sebut Dr. tadi, 20% daripada perdagangan oil and gas ni digunakan sebagai bargaining chip lah. Jadi yang terkesan, semua terkesan lah, termasuklah negara Malaysia. Jadi itu yang kita hadapi sekarang ni. Jadi sekarang ni mungkin bagaimana mungkin Doktor nampak bahawa keadaan kerajaan ni yang kita dapat hasil yang banyak ni, jadi macam mana kita nak gunakan hasil katalah daripada minyak, kenaikan minyak, macam mana guna cara yang terbaik kita hasil apa yang terbaik kita nak guna? Adakah untuk bayar subsidi ke ataupun ada cara yang lebih baik kita nak gunakan tambahan hasil negara? Bila kita tengok keadaan ni memang yang kerap kali yang saya kongsi dengan apabila saya
ada engagement dengan media, mungkin langkah terbaik adalah pihak kerajaan untuk mungkin boleh menilai semula Belanjawan 2026. Kalau kita lihat antara pemboleh ubah yang diungkapkan apabila Belanjawan 2026 dibentangkan pada Oktober yang lalu adalah andaian harga bahan api Brent. Pada ketika itu andaiannya adalah sekitar $70 setong. Sekarang hari ni mungkin dah beredar 100 lebih dah, 110. Masa baru-baru perang itu $118 setong untuk Brent kan. Jadi andaian dengan realiti tu dah banyak menyimpang lah dari segi angkanya itu. Dan itu menyebabkan keperluan kerajaan untuk menambah peruntukan untuk utamanya subsidi. Dan baru-baru ini dia ada kerajaan menyebut keperluan untuk mengurangkan pelbagai operasi dan beberapa sektor pun akan terkesan lah. Jadi mungkin kerajaan sedang mencari suatu keseimbangan yang baik dalam keadaan semasa. Namun mungkin penyelesaian yang mungkin lebih tuntas adalah untuk menilai semula Belanjawan 2026, dan perkara ni bukannya sesuatu yang asing. Pernah kita laksanakan, tak salah saya pada tahun 2016, Belanjawan 2016, kita rombak balik, semak balik, disebabkan masa tu kejutan bahan api lah. Sama juga masa tu kejatuhan bahan api lah. Dan itu menuntut satu bentuk rombakan ataupun semakan. Kerana apa signifikannya kalau berlaku semakan semua ni? Dia menjelaskan hala tuju. Hala tuju bagaimana kerajaan merancang untuk menghadapi kejutan ekonomi yang kita hadapi masa sekarang ni. Hala tuju ni penting untuk beberapa komuniti. Maksudnya kalau komuniti keuangan, maksudnya pasaran keuangan lah, pasaran bond, pasaran equity, dan dalam ekosistem tersebut ada agensi penarafan kredit, credit rating agency seperti Moody's, S&P, Fitch. Mereka memerhatikan perkara ni. Jadi kalau hala tuju tu kurang jelas, dibimbangi lah, itu akan beri kesan pula bagaimana mereka menilai tahap kekukuhan kewangan kerajaan. Sedangkan kerajaan telah mencapai suatu pencapaian yang baik sebenarnya dari segi kedudukan ekonomi, dari segi fiskal. Tahun lalu defisit fiskal telah pun mencecah 3.7% daripada nilai KDNK. Sasarannya 3.8. Jadi better than expected lah. Jadi kalaulah boleh digarap dari segi hala tujunya itu melalui semakan semula, itu akan lagi mencantikkan lagi dia punya hala tujunya itu. Doktor banyak cerita tentang mungkin ancaman. Jadi macam mana kita nak gunakan keadaan sekarang ni sebagai peluang? Macam mana kita peluang untuk negara kehadapan ni? Baik. Okey. Sebenarnya isu sekarang ni, kalau dulu COVID-19, isu dia penyakit. Jadi penyakit tu kita nak halang, pasal kita buat BDR, lockdown semua tu. Sekarang ni isu energy security ataupun jaminan tenaga lah. Disebabkan tu langkah BDR tu antara langkah yang dilaksanakan. Tapi dia menuntut satu persoalan, macam mana kita gunakan tenaga sebenarnya. Dan dalam kes ni saya suka melihat beberapa sektor utama seperti sektor otomotif. Kan? Kalau sektor otomotif ni, kalau bercakap dalam konteks tenaga, kenderaan elektrik, EV, merupakan satu perkara yang sangat-sangat sinonim lah. Dan sebelum ini kita lihat jualan EV pada tahun lalu melonjak 105%. Lonjakan yang agak tinggi. Tempoh 3 bulan pertama 2020 pun sama juga, 113%. Satu lonjakan yang agak tinggi. So maksudnya rakyat Malaysia begitu terbuka untuk beralih kepada kenderaan EV. Jadi bercakap ataupun soal berkenaan dengan peluang, mungkin inilah peluang rasanya kerajaan boleh melihat macam mana kita nak menilai dasar-dasar yang sedia ada. Namun yalah, kalau kita tengok baru-baru ni terdapat beberapa kritikan yang diberikan terhadap Kementerian Niti kan. Tapi saya tengok dia punya press release ni tu dengan apa yang berlaku dengan di social media, mungkin ada sedikit orang kata tu salah faham sebenarnya. Saya nampak sebenarnya insentif untuk EV tu telah diberikan selama 4 tahun. Kan? Dan berakhir pada akhir tahun lalu. Jadi tahun ni dah mula kepada keadaan biasa. Cuma persoalannya yang berlega-lega di kalangan pemain industri, bagaimana kita nak raikan peralihan tenaga
menggalakkan penggunaan EV ni, sekiranya dasar yang sedia ada tu masih lagi wujud. Maksudnya bersifat berlindung dan sebagainya. Mungkin itu satu perkara yang boleh dilihat. Ini peluang. Macam mana mungkin nak lihat peranan Proton, peranan Pro2. Saya kira dua-dua syarikat ni pun telah pun mencapai satu tingkatan yang agak baik dari segi production dan capacity, kompetitif dan sebagainya. Mungkin ini satu peluang untuk melihat peralihan yang lebih meraihkan keperluan rakyat lah. Mungkin doktor sebut tentang transaksi tenaga, future economy. Baik. Bagaimana tentang satu lagi informasi subsidi yang sekarang ni banyak dikatakan. Apa pendapat doktor tentang macam mana kita nak ke reformasi subsidi? Betul. Itulah, subsidi ni memang satu topik yang dekat di hatilah di kalangan rakyat kerana dia memberi kesan secara langsung, terutamanya harga bahan api. Namun bila jadi satu kejutan ekonomi yang ada sekarang ni, itu yang menimbulkan permasalahan kerana dia membebankan kerajaan. Jadi bagi saya, kita kena lihat satu-satulah isu ni. Satu, kita tengok iltizam kerajaan untuk mereformasikan subsidi. Jelas. Kita lihat subsidi diesel bermula pada bulan Jun 2024 telah pun dilaksanakan. Kemudian Budi 95 tak salah Oktober tahun lalu kan, menggunakan MyCard. Bagi saya penggunaan MyCard tu satu pencapaian yang besar. Kenapa yang saya maklumkan penggunaan MyCard tersebut membantu kerajaan dalam membuat tracking consumption, penggunaan bahan api dengan jelas, dengan berasaskan data. Dia boleh tahu penggunaan tu betul ke ataupun ada berlaku penyelewengan seperti smuggling dan sebagainya. Maksudnya penggunaan MyCard tu begitu jelas kejayaannya. Dan baru-baru ini pun saya ada berbual dengan daripada kaki tangan daripada S&P Rating. Yang mana S&P Rating ni merupakan salah satu agensi penerapan kredit. Saya bertanyakan, adakah MyCard ni sepatutnya dikira sebagai kredit positif untuk kerajaan? Kata ya, satu kredit positif sebenarnya. Kerana dia membantu kerajaan dalam menyasarkan perbelanjaan subsidi itu. Kerana dia ada kesan impak kewangan. Jadi, menjawab balik soalan tentang subsidi ni, mungkin sudah tiba masanya lah. Kalau bila Budi 95 itu diperkenalkan, dia hanya mengasingkan bukan warga negara Malaysia dengan warga Malaysia. Warga Malaysia boleh terima subsidi dengan syarat dia ada lesen yang sah lah. Kan? Dan dikecualikan juga untuk syarikat-syarikat besar. Dia dah sasarkan. Tapi secara umumnya dia masih lagi bersifat pukal. Kan? T20, M40, B40, T20 dan ke atas pun masih lagi menikmatinya. Jadi memandangkan kos subsidi bahan api telah pun melonjak tinggi, mungkin sudah tiba masanya untuk kerajaan menilai strategi rasionalisasi subsidi yang melibatkan berdasarkan pendapatan pula. Mungkin satu isu yang sekarang banyak dibangkitkan tentang isu keselamatan makanan sekarang. Betul. Adakah memberi kesan daripada konflik di Timur Tengah? Bagaimana dia memberi kesan pada isu keselamatan makanan? Betul. Apa yang selain pada 20% minyak dan gas yang lalu di kawasan Selat Hormuz adalah baja. Kerana antara pecahan-pecahan produk daripada minyak dan gas ni adalah baja-baja kimia yang melalui Selat Hormuz. Jadi apa signifikan dia? Baja ni penting untuk pertanian. Kerana dengan ada baja, maka hasil tanaman akan lebih tinggi dan maka akan dapat memenuhi keperluan tempatan dan sebagainya lah. Tapi bila baja dah tak ada, maka implikasinya hasil ataupun crop yield tu akan merosot. Bila merosot, hasil pertanian akan berkurangan. Jadi itu boleh berisiko lah, maksudnya harga barang makanan akan meningkat. Jadi bagi saya itu antara kesan. Dan mungkin jugalah saya perasan perbincangan berkenaan energy security, food security ni dengan baja kerap dibincangkan. Tetapi baja tu sendiri, apa yang saya dimaklumkan apabila saya berbual dengan kaki tangan daripada Pertubuhan Peladang Kawasan PPK, mereka dah menyebut kalau cakap pasal baja ni, ada baja kimia, ada baja organik. So mungkin dalam keadaan semasa bercakap pasal peluang, mungkin sudah tiba masanya untuk ditambah lagi hasil daripada baja organik pula. Sumber ekonomi yang baru. Betul. Dan itu dapat membantu kita meningkatkan food security kita. Kan? Kerana selama hari ini kita banyak bergantung kepada baja kimia, berasaskan kimia. Maka baja berasaskan organik, mungkin itu satu
hala tuju yang boleh ditetapkan dalam sektor agro makanan. Saya rasa mungkin yang saya tengok banyak cabaran kan. Hmm, Ekonomi kita ni setiap tahun ada konflik betul. baru, lepas tu cabaran. Jadi untuk jangka masa yang panjang, macam mana negara kita ni kita jadi more resilient, more tahan dekat pelbagai cabaran-cabaran semua. Apa yang perlu negara ni lakukan untuk pada masa depan ketahanan itu dapat dipertingkatkan lagi? Betul, betul. Bercakap pasal cabaran, kejutan ekonomi ni, dia yalah, ada yang bersifat jangka pendek, ada yang bersifat jangka panjang, ada bersifat sederhana. Yang kita hadapi ni boleh dikatakan jangka pendek lah. Kan? Lepas tu pendekatannya macam itu. Tapi bercakap pasal jangka sederhana, jangka panjang, mahu tidak mahu, memang sebenarnya dia berlega-lega dari segi sektor pendidikan dan juga kesihatan, infrastruktur dan juga keselamatan lah. Jadi semua ni memerlukan modal sebenarnya. Dan bercakap pasal subsidi, yang kita lihat ni, saya tengok data daripada Jabatan Audit Negara tahun 2024. Subsidi, pecahan-pecahan subsidi. Subsidi bahan petrol, diesel, LPG. Saya kira-kira lebih kurang 80% subsidi itu diperuntukkan untuk bahan api. Okey. Tapi itu subsidi berbentuk consumption, penggunaan. Bila consumption ni dia macam on off je lah. Secara idealnya mungkin kita boleh ubah daripada kita subsidi bahan api ke ataupun consumption, penggunaan, kita patut subsidi pelaburan pula. So kalau cakap pelaburan ni besarlah maknanya. Mungkin dalam konteks pendidikan, subsidi untuk scholarship, beasiswa, kan? Subsidi untuk R&D. Benda-benda ni akan menggalakkan pelaburan dan pulangannya akan lebih besar lagi lah. Tapi nak beralih subsidi yang berasaskan consumption kepada subsidi yang berasaskan investment tu memerlukan iltizam yang tinggi lah. Kerana kita lihat contoh seperti negara China, mereka banyak memberi subsidi berkenaan dengan investment. Dan kita lihat apa dia punya hasil dia. Dia dah ada Huawei, dia ada kalau sektor otomotif BYD, macam-macam lah, kan. Dan dikatakan ekonomi mereka sangat-sangat cekap. Jadi sampai ke satu tahap tu, kos pengeluaran tu sangat-sangat murah dan menimbulkan masalah lain pula. Kan? Jadi poin saya, peralihan tadi tu perlu dilaksanakan. Kalau itu dapat dilaksanakan, itu akan meningkatkan resilient ekonomi kita, kerana aktiviti ekonomi kita akan lebih rencam, maksudnya lebih kompleks, banyak jumlah pekerjaan yang dapat diciptakan yang lebih berkualiti, taraf pendidikan, taraf pendapatan meningkat. Jadi kalau ada kejutan, dia boleh tahan lah. Jadi saya nampak macam dalam rancangan Malaysia ke-13 terdapat satu aspek mengatakan sebagai Malaysia sebagai AI nation. Adakah ini salah satu cara untuk negara kita lebih tahan lasak untuk risiko masa depan, untuk kita lagi lebih lagi kita resilient? Adakah bagaimana Doktor melihat bahawa Malaysia sebagai AI nation, bagaimana dia membantu untuk meningkatkan kita punya resilient, ketahanan ekonomi kita? Itulah, AI ni pandangan saya lah, dia dalam kelompok teknologi lah. Kan kalau kita belajar ekonomi ni, fungsi pengeluaran, production function, kan. Kita ada buruh, kita ada modal, lepas tu kita ada TFP, total factor productivity. Ya, saya rasa AI ni dalam kelompok TFP tu tadi. Kerana dengan teknologi tu dia mempercepatkan ataupun meningkatkan produktiviti sesebuah ekonomi tersebut. Kerana dengan AI, banyak benda yang boleh dimudahkan. Saya sendiri pun menggunakan kami orang kata ChatGPT. ChatGPT tu brand. Dia sebenarnya dalam bahasa betul dia LLM, Large Language Model. Tu AI lah tu. Dalam LLM ni yang ChatGPT lah, Gemini lah, Claude, itu brand syarikat yang memberi perkhidmatan AI. Jadi saya banyak menggunakan sekarang ni guna ChatGPT dengan Claude, memudahkan dari segi macam mana saya nak buat mereka naratif untuk melihat, membuat analisis, membuat literature review. Jadi itu banyak membantulah. Dia dah cut short saya punya proses. Sehingga saya berfikir, mungkin tak perlu banyak staff lah kot. Jadi nak tunjuk kat sini, AI banyak membantu dalam meningkatkan produktiviti, dan saya kira itu dah boleh juga banyak merubah baik di sektor awam maupun di sektor swasta, terutama dalam bidang keusahawanan. Ini satu perubahan yang positif, satu peluang. tapi
kena hati-hati juga. Kerana bagi mereka yang tak ada akses kepada AI ni pula, risiko jurang digital divide tu akan melebar dan menterjemahkan jurang pendapatan pula. Jadi satu keseimbangan yang halus perlu diperhatikan dan kena tengok golongan rentan mana yang terdedah kepada kejutan ekonomi ni. Okay, jadi mungkin sekarang ni bahawa macam mana kita nak hadapi yang cabaran semua kita, sedangkan kita ada ruang fiskal ni, macam doktor kata kita nak mulakan jurang digital, mulakan perlukan fiskal untuk kita menyediakan peluang yang sama. Pada masa sama kita perlu sediakan subsidi semua. Jadi apakah dari segi doktor melihat dari segi swasta, apakah pilihan terbaik untuk kerajaan, dasar apa yang terbaik untuk kita mengharungi cabaran tersebut dengan keadaan fiskal kita yang terhad sekarang ni? Bagi saya, pihak kerajaan dan ditadbir oleh beberapa kementerian ekonomi, kementerian kewangan dan sebagainya, dari segi dasar, pemerhatian saya lah, mereka of course cakna tentang apa yang perlu dilaksanakan. Saya percaya pegawai-pegawai di pegawai kementerian, mereka pun sebenarnya ada dia punya ekosistem je, berhubung dengan negara-negara luar. Kalau kementerian ekonomi adalah dia punya kementerian ekonomi equivalent dekat negara lain pula kan. Mereka akan saling exchange notes dan sebagainya. So maksud saya itu, dari segi dasar tu mungkin solid lah. Cuma cabarannya untuk melaksanakannya. Pelaksanaan tu saya nampak cabaran utama adalah dari segi struktur kerajaan tu sendiri. Maksudnya kita ada kerajaan persekutuan, betul kita ada kerajaan negeri, betul kita ada PBT. PBT Pusat pihak berkuasa tempatan. Ketiga-tiga ni penting, tapi risiko yang saya nampak adalah dari segi birokrasi. Birokrasi tu kalau tidak dibendung, itu boleh merosakkan momentum pertumbuhan ekonomi. Contoh, kalau kita nak raikan keusahawanan. Kalau banyak sangat red tape, macam mana usahawan tu nak berjaya? Satu. Itu peringkat kerajaan. Kemudian kita tengok ekosistem kerajaan tu lagi. GLC, Government Linked Companies. Memang kewujudan Government Linked Companies sangat penting untuk menjayakan agenda pembangunan ekonomi. Tetapi satu persoalan perlu ditanya, adakah kewujudan GLCs ni memang tidak dinafikan untung besar dan sebagainya, tapi adakah dia menjadi satu mangkin pula kepada pertumbuhan PMKS, keusahawanan, ke dia sebenarnya bersaing pula? Itu satu keseimbangan yang perlu diperhatikan, perlu dilihatkan. Dan saya pula macam ni lah Dr. Wan, saya melihat banyak benda lah. Kalau saya tengok dokumen yang lalu, sebagai contoh model ekonomi baru, ada menyebut tentang exit strategy untuk GLC sebenarnya. Bukan kata tiba-tiba exit, sudah pasti ada dia punya perancangannya lah. Tapi nak kata kat sini, GLC tu sebagai orang kata tu pemangkin dalam mana-mana industri, dan dia sebagai orang kata tu enabler untuk swasta untuk meningkatkan daya saing dia. Tapi kalau GLC pula bersaing, itu akan merosakkan ekosistem perniagaan. Jadi satu, saya cakap tadi, ekosistem dalam kerajaan sendiri, yang birokrasi tadi tu, red tape, dan ekosistem ekonomi pasaran pula, peranan GLC tersebut. Pengakhirannya, apa yang kita mahukan adalah suatu ekonomi pasaran yang adil, yang telus dan cekap. Itu yang mahu kita capai sebenarnya. Dan ini menuntut apa dikatakan sebagai whole of nation approach lah. Saya rasa memang satu perkara yang sukar, tapi untuk kerajaan dia perlu melihat, sebab rasa doktor setuju bahawa kita tak boleh status quo, kita tidak boleh buat perkara seperti dulu. Kita perlu ada banyak reformasi yang doktor mention. GLC kita perlu tengok bagaimana peranan GLC dalam ekonomi, perlu lihat semula. Mungkin secara bantuan, mungkin doktor macam mana bantuan, adakah kita perlu lihat bantuan diberikan pada rakyat, adakah perlu dilihat semula ataupun kita mampu lagi teruskan bantuan-bantuan? Betul. Saya rasa bantuan ni ada banyak. Tapi itulah berbalik kepada kelayakan, adakah mereka ni layak untuk terima bantuan atau sebaliknya. Dan pada masa yang sama juga, mahu tidak mahu kita perlu akui juga sebenarnya
dalam masyarakat kita ni dah wujud pun apa dikatakan sebagai social upward mobility kan. Kalau tak mana masa kan ada wujudnya golongan T20. Jadi maksud saya tu ini banyak menuntut untuk melihat bantuan-bantuan yang telah diberikan. Contoh sekarang yang paling dekat ni lah harga minyak ni lah. T20 pun dapat. Bukan T20 saja, T10, T5, T1 pun dapat. Tu perlu dilihat. Kemudian apa lagi? Saya tengok water tariff, tarif air. Harga tarif tu dah dinaikkan, tapi masih dikatakan di bawah daripada paras kos. Tapi kalau kita tengok tarif air, dia bersifat pukal. T20 pun harga sama, M40 pun bayar harga sama. Cuma B40 tu ada pengecualian ke apa ke. Tapi nak cerita kat sini, T20 pun bayar harga yang rendah juga. Jadi kesannya apa? Industri water tu akan terjejas dari segi non-revenue waternya. Pelaburan kurang. Betul. Nak menaik taraf infrastruktur sektor air ni terjejas. Jadi sama juga dengan hospital. Tak tahu sekarang kadar RM1 tu masih diguna pakai ke tak. Mungkin kadar Masih lagi. itu pun boleh disemak semula lah. Maksudnya kalau dinaikkan untuk katalah golongan yang mampu tu boleh bayar tinggi sikit ke, itu akan meringankan beban sektor kesihatan. Jadi banyak benda yang kita perlu lihat balik, tetapi berbalik kepada situasi kalau dah ada upward mobility tu, golongan tersebut bolehlah bayar harga pasaran. Tu dia tak boleh sifat pukal lagi dah yang saya nampak Dr. Wan. Mungkin tu pada rakyat bagaimana tentang bantuan pada PMKS bagaimana? Okey, PMKS ni ialah banyak disebut tentang akses kepada kredit dan banyak institusi yang memberikan akses pada kredit, kemudian grant, grant pun ada banyak. Jadi di situ mungkin kalau dari segi grant ni mungkin apa yang boleh diperkemaskan, mungkin perlu diadakan satu one stop center supaya setiap PMKS tu, okey, kalau saya nak buat bisnes ni, apa grant yang ada yang saya boleh dapat? Kan? Kerana balik pada isu birokrasi, kita ada apa? Kerajaan persekutuan, kerajaan negeri. Baru-baru ni pun saya tengok bila cakap tentang fiscal stimulus, apa tu? Ransangan fiskal. Kerajaan Selangor ada buat, kerajaan Kelantan ada buat dan beberapa negeri lagi. Jadi sebenarnya bantuan tu banyak. Cuma kat mana tak tahu, sumber? Kalau boleh di standardize kan, boleh membantulah bantuan tu disampaikan. Okey. Mungkin sekarang saya nampak bahawa bagaimana tentang transformasi struktur kita sekarang ni. Sebab kita banyak bergantung pada komuniti minyak. Tapi macam mana kita nak beralih pada teknologi hijau, pada yang high growth, high value. Sebab kita lebih pada pemasangan. Tapi kita nak maju macam negara Korea atau Jepun, kita kena ke arah high growth yang high value supaya kita dapat pendapatan kita lebih tinggi. Jadi bagaimana Doktor lihat macam mana krisis sekarang ni, bagaimana dia boleh menjadikan satu peluang untuk kita pergi pada high growth, high value macam green economy ataupun renewable energy semua. Saya rasa mungkin dia ada banyak sisi yang kita nak lihat perkara ni kan. Mungkin apa yang boleh dilihat adalah dari segi insentif kepada sektor swasta lah. Kerana insentif yang ada ni, dia terutama insentif cukai kan, dia banyak orang kata tu seolah-olah menggambarkan macam race to the bottom. Dia bukan insentif cukai berasaskan aktiviti. Sepatutnya kalau dia banyak employ graduates ke, mungkin ada satu cukai yang lebih favorable untuk company tersebut. Kalau dia banyak buat R&D, macam tu. Maksudnya berasaskan aktiviti, bukan maksudnya dia berkait rapat tentang new incentive framework lah kot, yang mungkin akan berkenalkan nanti kan. Jadi maksudnya percukaian tu bukan sekadar untuk dapatkan pelaburan, dapatkan hasil, tapi dia jadi satu mangkin pula untuk menggalakkan aktiviti ekonomi yang lebih berdaya saing. Jadi itu kalau dulu kita sebut negara mana yang boleh offer paling rendah tax. Sekarang ni tak. Pasal kita dah belajar kejutan ekonomi, perubahan rantaian bekalan menuntut sebuah ekonomi mempunyai satu ekosistem yang sangat robust. Kan? Baik dari segi talent poolnya, baik dari segi bekalan bahan apinya, macam-macam lah, political stability. So cukai bukanlah faktor penentu, tapi kita nakkan permudahkan. Jadi mungkin itulah boleh kita lihat semula bagaimana insentif cukai ni kita kena tambah baik supaya memberikan impact
kesan yang lebih setakat tarik pelaburan, tetapi Mm-mm. bersama dia boleh mencipta impak kepada Masyarakat. ekonomi masyarakat, mendapat peluang pekerjaan yang Betul. bernilai tinggi. Ya. Saya setuju. Mungkin Kim sudah katakan bahawa kita ada perbincangan yang menarik lah dengan doktor, bahawa konflik yang Amerika Syarikat Iran ni bukan satu isu luar negara, bukannya berlaku Iran, Ya. tetapi ujian kepada ketahanan ekonomi kita Malaysia ni. Jadi macam mana kita nak lulus ujian ni, ialah kita kena ada, saya nampak kepimpinan perlu kukuh. Ya. Macam mana untuk kita libatkan dengan rakyat, dengan pihak swasta, dengan pihak kerajaan perlu bersama. Kita kata Ya. tadi, doktor kata whole of Nation. government, whole of nation approach. Jadi ekonomi madani memang kita nak mencapai itulah hasil yang satu whole of nation approach. Benda kita nak menjayakan. Jadi dengan kerangka ekonomi kita perlu siapkan, saya nampak kan, ya, kita menaikkan silim, kita nak menaikkan lantai. Yang doktor cerita pasal red tape, yang governance, tata kelola, macam mana kita nak jadikan tata kelola kita lebih baik, kurangkan isu-isu rasuah ataupun ketirisan tersebut. Ini semua saya nampak akan berkukuhkan ekonomi Malaysia secara keseluruhan. Jadi insyaAllah krisis ni pada saya adalah bukan satu kelemahan, tetapi kita jadikan satu kekuatan, titik perubahan untuk kita mengubah ekonomi kita ke arah yang lebih baik, supaya Malaysia akan bersedia apa-apa krisis akan datang, kita kurang akan terjejas dari segi food security ataupun tenaga. Kita pastikan kita ada satu kekuatan untuk kita hadapi. Jadi mengucapkan terima kasih lah Sama-sama kepada Yang Berhormat Dr. Azlan Nisam kata sudi datang ke Intan untuk berkongsi pengetahuan dan juga satu pemikiran ataupun satu perspektif tentang apa yang berlaku sekarang ni. Dan dengan itu saya mengucapkan terima kasih kepada semua kerana dapat bersama Ratna dalam Ratna Kata Intan. Sekian daripada saya, kita berjumpa lagi di masa yang lain.